Assalamualaikum. Buku ini menceritakan zaman kepimpinan 4 orang khalifah selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW, iaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib. Bab pertama adalah biografi ringkas setiap Khulafa Ar-Rashidin. Penulis menekankan sudut kemanusiaan. Saidina Umar yang menangis kerana takutkan tanggungjawab. Saidina Uthman yang sangat pemurah. Supaya pembaca tak hanya belajar sejarah, tapi juga kenal tokoh-tokoh tersebut. Bab kedua membincangkan peristiwa yang berlaku semasa pemerintahan setiap khalifah, cabaran yang mereka hadapi, cara mereka selesaikan masalah dan bagaimana mereka mengembangkan dan mengukuhkan kedudukan Islam. Penulis menjawab kritikan pihak yang mempersoalkan tindakan para khalifah menakluk wilayah-wilayah lain. Jelasnya, ia perlu kerana zaman itu adalah zaman penaklukan. Sama ada khalifah memulakan langkah untuk meluaskan wilayah umat Islam atau wilayah umat Islam yang ditakluk. Itu adalah strategi mempertahankan kelangsungan hidup pada zaman itu. Bab ketiga menumpukan kepada fitnah dan mihnah, iaitu apa yang membawa kepada pertempuran Jamal, pertempuran Siffin, Majlis Tahkim dan pertempuran Nahrawan. Bab keempat menceritakan peristiwa yang berlaku sepanjang pemerintahan mereka seperti pengumpulan dan pembukuan Al-Quran, peristiwa kemarau yang melanda Hijaz, pembesaran Masjidil Haram dan lain-lain. Penulis menggunakan pendekatan penceritaan dalam membawakan naratif yang berpaksikan fakta sejarah yang sahih. Beliau tak hanya menceritakan peristiwa, tarikh dan tempat, tapi juga kepribadian para khalifah dan bagaimana mereka membuat keputusan dalam keadaan sukar. Buku ini sesuai untuk sesiapa yang baru mula belajar tentang sejarah Islam. Boleh dapatkannya menggunakan pautan di bawah. Kalau suka dengar saya membebel mengenai buku, sila subscribe dan tekan butang loceng. Terima kasih.